pada hari ini program Kerajaan Negeri Perak, iaitu program Kejaya My Future Jobs Perak ini telah disempurnakan oleh saya mewakili Yang Berhormat A.C. Vanessa yang tidak dapat hadir, dan saya mewakili beliau lah meresmikan majlis Karnival Kejaya ini. Jadi program pagi ini adalah di bawah agensi kerajaan, PASAK dan juga Perkeso Negeri Perak telah kerjasama, difahamkan lebih 16 syarikat telah hadir membuka booth mereka untuk menawarkan peluang-peluang pekerjaan. Saya difahamkan terdapat kekosongan lebih 1,600 kekosongan yang telah ditawarkan oleh syarikat-syarikat khususnya di negeri Perak untuk mengisi jawatan-jawatan yang kosong lah. Jadi sebagai ahli parlimen, saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Perak, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad, di atas cetusan idea wujudnya PASAK dan jelajah Karnival Kejaya di bawah kerajaan negeri ini di setiap daerah itu berlangsung, dan ini adalah program pertama bagi tahun 2025 di Parlimen Sungai Sipul. Anak muda adalah pasaran tenaga buruh yang sangat-sangat penting untuk negara. Jadi anak muda yang sudah berusia 18 tahun ke atas, mereka ada yang sebahagiannya selepas putusan SPM meneruskan pendidikan mereka di college atau universiti, dan juga ada pelajar-pelajar yang kurang berdasar baik yang tidak mendapat keputusan yang cemerlang, maka mereka mencari peluang pekerjaan. Jadi seperti tadi saya lihat banyak pelajar yang berusia 18 tahun, 19 tahun ini telah ditemu duga apabila saya bersembang dengan mereka. Mereka nak mengisi masa itu dengan mencari peluang pekerjaan daripada menganggur di rumah. Maka saya yakinlah program di mana seperti ini memberi ruang kepada anak muda dengan pelbagai tawaran pekerjaan mengikut kelayakan standing dengan mereka ataupun kemahiran. Dan bagi mereka yang belum mencuburi bidang kerja ini, khususnya anak muda ini, mereka boleh mengisi ruang yang ada ini sementara mereka mendapat peluang pekerjaan yang standing dengan kelayakan mereka. Jadi saya yakinlah program seperti ini perlu diteruskanlah dari masa ke semasa, dan saya yakin anak-anak muda akan memanfaatkan peluang yang datang dekat dengan mereka ini untuk mengisi sekurang-kurangnya ruang masa itu dengan mengambil tawaran yang diberikan sementara menanti peluang pekerjaan standing dengan kelayakan mereka. Ya, selain daripada outlet lah macam Speedmart, 7-Eleven, McDonald, KFC ni yang memerlukan tenaga buruh dari masa ke semasa, kita juga perlukan satu peluang pekerjaan dari peringkat industri lah, yang di mana boleh mengisi ramai lagi. Jadi di peringkat Parlimen Sungai Sipul ini adalah industri-industri kecil-kecilan yang mengisi mengikut keperluan masing-masing lah. Jadi saya berharaplah Kerajaan Negeri Perak khususnya di bawah Exco Pelaburan, di mana YB Lozi yang juga merupakan adu jalur lah, memang mengambil pelbagai inisiatif untuk menarik pelabur khususnya di Parlimen Sungai Sipul ini untuk membuka industri-industri yang boleh memberikan ruang yang lebih besar lagi untuk anak muda khususnya tempatan bagi menjamin masa depan kejayaan mereka.